Wah, cantik betul lah Butik Raisa ni. Datang lagi kat butik. Tadi kat rumah, sekarang kat butik. Iya. Sebenarnya jemputlah datang butik kami di Shah Alam, Section 40. Okey, jadi kita tengok dekat butik ni sendiri kan, antara design-design dia memang sangat-sangat unik. Mungkin Ernie nak kongsikan apa signature design Raisa? Okey, signature ni kita bagi dalam 3 lah. Kita ada signature design, kita ada signature colours, dan kita ada signature motif. Contohnya signature design tu kita punya Paris style lah. And then kalau colours, of course pastel colours. And also kalau motif, contemporary batik lah, modern, ada bunga, ada floral, ada abstract. Contoh macam ni pakai ni. Ni kita nak tukar pada kodak tu, kita masuk kepada pelanga ke, cendawan. Macam ni abstract. Design, abstract. Jadi nampaklah keunikan Raisa tu sendiri. Kelainan dia. Yes, kelainannya. Oh, satu lagi. Selain itu juga ada face mask. Yang diperbuat daripada silk juga, daripada motif kita, untuk diberikan kepada customer. Boleh berfashion lah. Dengan batik. Letak di muka kan. Betul. Dan saya yakin Raisa pasti mempunyai tulang belakangnya kan. Mungkin Ernie nak kongsikan? Of course, daripada keluarga I, suami I yang sangat memberikan dorongan kepada I, dan juga daripada tim-tim Pisah Jual Raisa. Juga I kenal tanya dengan I meeting. Boleh, Right? jom. Ni lah office I. Cantiknya, very minimal. Okay, hello semua. Hai. Okay, kenalkan Fatin daripada kita punya bahagian production. Kira kita punya HR and accountant. Syah kita punya brand advisor. And also Yasmin dan Ana kita punya pelatih untuk 3 bulan dalam Six Months. Okay, jadi kalau saya tengok kat sini memang semuanya macam bahagian office lah. Back office semua kat sini. So selain daripada tulang belakang I, ada juga bahagian production yang buat batik kita, and juga my talents. Tanpa diorang tak jadilah baju I. Betul. Kan? Tapi diorang tak ada kat sini. So production I dekat KL. I punya talents, I got 3 talents, I 3 talents. Nanti kita akan delegate lah which design hantar kat tailor mana. Okay, kenapa tak nak sekalikan semua di Shah Alam ni? I rasa senang bila kita ada delegate, ada kerja, kita bagi. Perancangan masa akan datang kan, bagaimana Ernie melihat jenama Raisa ni? Itulah nampaknya, of course kita nak mengembangkan lagi sayap ke peringkat antarabangsa. Cuma maybe kita pergi lokal dululah. Maybe mana tahu satu hari nanti akan buka butik di selatan dulu. Sebab kita ada ramai customer from Singapore juga, ada juga from Brunei. So maybe kita cuba dulu senang datang ke apa. Sebab nak buka kat Singapore tu mungkin nak kena banyak dia punya peringkat-peringkat dia. So better kita dulu di lokal dulu. Dah kenal dengan antara tulang belakang dan kita dah kongsi serba sedikit antara future plans Raisa kan. Jadi kita nak tahu lain pula dari Ernie, mungkin dari segi styling sebab kita tengok baju-baju Raisa ni pelbagai warna, pelbagai bentuk. Jadi mungkin Ernie boleh kongsikan? Boleh, ada banyak sangat I nak tunjuk cara styling mix and match dengan baju-baju I. Jom. Berunsurkan minimal, rekaan yang sederhana dan juga yang mementingkan keselesaan. Motif floral, tropical dan juga abstrak adalah DNA kami. Mengetengahkan gaya moden, contemporary seiring dengan peredaran zaman. 8 tahun melebarkan perniagaan, Alhamdulillah dengan berkat izinnya, inilah Raisa pada hari ini.